Assalamualaikum. Welcome to my channel, brother, sister. Friend. Today I want godang. Hello godang. Here I want to show you my channel about my budak gembala channel ranch. Budak gembala channel. Budak gembala ranch channel, brother, godang. Hope you enjoy, enjoy this clip, enjoy everything what I try to say, all of you. Explanation. I try to explanation. Okay. I transfer to Koi. Means I. Koi to means I. Okay. Koi explain to what me. Oma to means you all. Friend. Okay. Oma. Okay. Koi try to explain to Oma about my budak gembala ranch channel in YouTube and we call it TikTok ke. Okay, what I'm doing right now. Okay, if you all have any question, please inbox me, DM to inbox me or hashtag or @liars. Mention me please. Okay, godang. Anything, you just inbox me. Okay. This is very good. You know. I hope you all. I hope all enjoy this video. Thank you. Balik. Kanan. Hussein. Kanan. Sing. Cepat. Skodan, cepat. Kita dah lambat ni. Untuk sesi town hall. Makan garam ni. Di sini ada town hall makan garam. Tempat lain tak ada. Cuma di planet bumi ni dekat sini ada. Mungkin dekat planet lain Pluto mungkin ada lah. Dekat sini je ada makan town hall, ada makan garam. Okay. Let's enjoy salt and soya bean. Brother. Tadi kita nampak Mak Censur tu dengan dia punya penggerak scammerism daripada institut. Dia namakan Kebab Bandung punya ni. Scammer institut ni. Nak curi lembu yang kandang ni ketika belah kayu buat tiang dekat bengkel tu dengan ayah aku tu, dengan tok aku tu. Dia nak kena curi benda tu. Dia ada proses dia sekarang. Dia proses insulation ni dah berlaku dah kat aku ni kan. Kita tak boleh nak beritahu, kita tak boleh bagi tahu. Ini pula kejadian ni. Dia nak insulation tu dia untuk pembelajaran di IFB ke Smart Tricker ke, macam mana trik. Dia punya dia bawah dia division agama dia, scammerism tu. Scammerism Region Department ke macam mana? Aku pun tak faham juga macam mana dia punya statement tu. Kan? Dia punya cawangan agama dia scammerism tu. Selepas dia pukul aku, hospital aku kena pukul. Dekat kawasan belah kayu balok. Cengai medang. Kayu medang, kayu cengai. Kayu merebau dekat situ. Kan? Yang orang tua aku buat rumah tu lah. Belah kayu tu. Dengan censur tu, censur dia pula. Dia punya kronologi cerita dia.
Ini nak kena bagi tahu anak cucu ni. Sebab ayah aku nampak macam bela sejak pada kejadian tu. Kalau ada yang di luar pada lepas ilir ni tahu pasal aktiviti tu, sebab aktiviti tu bukan dengan orang lepas ilir, dengan geng-geng dia dekat Kem Batu Lima tu. Yang di mana ada 8 ranger tu. 5 Melayu ke mana? Dekat Mentakak tu. Kawan-kawan dia tu masih berkhidmat lagi ketika tu yang belah kayu tu. InsyaAllah. Okey. Itu je kita nak bagi tahu dulu. Hari ni terima kasih. Kita jumpa lagi next video insyaAllah. Kita tengah rakam juga tu. Hari ni 13 hari bulan Oktober 2025. Bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Tuan-tuan.